Maknanya fitrah membawa kepada nilai. Fitrah membawa kepada misalnya bukan anti-LGBT, tapi kita memang kena menolak konsep yang disebut sebagai aliran satu saja. Kita jual fitrah. Semua benda kena kepada pemikiran dua. Maknanya kita nak malam dan siang, lelaki dan wanita. Begitulah. Kita menolak LGBT bukan kerana pada nama, tapi kena bertentangan dengan fitrah, saintifik dan seumpama dengannya. So, batasan kita adalah kebaikan yang diterima oleh syarak, akal dan juga fitrah. Itu jawapannya. Untuk sebenarnya dia kena luaskan makna ulama kepada istilah Syekh Radhawi dalam pembinaan madani ataupun disebut sebagai hadarah. Fiqhul hadarah terbagi kepada dua, iaitu fiqhul ma'rifah dan fiqhul usul. Dan sebut fiqhul ma'rifah menuntut kepada ihtiram at-takhassus. Sebab kita tak seperti ulama dahulu, mereka mausu'i, mereka ensiklopedia. Tapi kita sekarang ni, mungkin saya dalam bidang syariah, saya tidak faham dalam bidang ekonomi, dalam bidang perundangan. So kita perlu ada kerjasama bahawa kita dapat keluar daripada eksklusif kepada inklusif, iaitu kita mengutarakan, menghormati bidang masing-masing. Di situ kita mampu menggerakkan seluruh tenaga untuk mencapai matlamat yang saya sebutkan sebagai maqasid imarah dan maqasid at-tadayyun. Sekian dulu, insyaAllah saya buka peluang untuk jemputan kepada Ustaz Marwan yang kena jemput di anak-anak muda yang luar biasa. Saya tidak luar biasa, silakan.